Ketika kefasadan berleluasa, ketika maksiat dijajah dibangga, 100 pahala bagaikan syuhada. Khabar gembira untuk pencinta sunnahnya. Di sini lahirnya generasi pewaris, mewarisi sunnah Rasulullah. Bagaikan sahabat generasi perintis, itulah generasi ghuraba. Redha Allah matlamat utama, Rasulullah teladan dan qudwah. Istiqamah walau apa melanda, yakin gagah laksanakan amanah. Generasi ghuraba sering dipandang hina. Generasi ghuraba takkan berputus asa. Generasi terasing dikenyanyukan dunia, bahkan dianggap gila demi cinta mulia. Tuba lil ghuraba, itu janji baginda. Beruntungnya mereka di sini dan di sana. Semoga kita juga digolongkan bersama generasi ghuraba, para perindu syurga. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Redha Allah matlamat utama, Rasulullah teladan dan qudwah. Istiqamah walau apa melanda, yakin gagah laksanakan amanah. Generasi ghuraba sering dipandang hina. Generasi ghuraba takkan berputus asa. Generasi terasing dikenyanyukan dunia, bahkan dianggap gila demi cinta mulia. Tuba lil ghuraba, itu janji baginda. Beruntungnya mereka di sini dan di sana. Semoga kita juga digolongkan bersama generasi ghuraba, para perindu syurga.